Kena ya, di samping kamu menjaga, nak pulai leputu. Kota leputu, waladina masih di samping nikmat syurga, ada satu yang lain daripada nikmat syurga. Apa yang lain nikmat syurga? Itu adalah melihat Allah. Kalau demikian melihat Allah itu bukan memang satu barang yang disiapkan sebagai nikmat syurga. Ya itu nikmat, tapi tempat lihat dalam syurga. Belum sempurna, belum merasa. Itulah yang cukup. Belum merasa telah masuk syurga kecuali dengan melihat Allah. Ya. Artinya kepuasan nikmat manusia yang ahlu jannah kecuali melihat Allah. Kalau demikian setinggi-tinggi nikmat syurga adalah melihat Allah. Dengan apa lihat? Lihat illa biru ya. Karena kata Nabi, innakum sadarona rabbakum. Kamu akan melihat. Innakum sadarona rabbakum. Kamu akan melihat. Melihat apa? Melihat Allah. Apa yang kita lihat? Melihat zati atau melihat kira-kira wujudi? Saya rasa kalau menurut dua-dua, yang innakum sadarona melihat wujudi, bukan melihat zati. Kita melihat adanya Allah, bukan kita melihat zat Allah. Karena tajalli itu tajalli wujudi, bukan tajalli zati. Di mana perbedaan tajalli wujudi dengan tajalli zati? Tajalli wujudi lemah, nah tajalli zati lemah barangna. Tak beda? Gimana? Barang. Menyok tajalli zati draw barang itu kan. Menyok tajalli wujudi adalah barang yang hana disau tapi tanda najina saja. Sedangkan dalam tua dalam kamar ase rotary putra terasa tajalli punya. Tajalli zati pun tajalli wujudi. Maknanya depan damang tu, tapi mata ada damang tajalli pun. Drawase lemah pun lebih yang terasa. Ada yang pun lebih pun tahu lemah. Yang tajalli wujudi. Kan tajalli zati kan ase kam damang tu. Dia tajalli zati drawase di. Begitulah tajalli ba'uru makam tinggi berahlam. Lun lumpur lun kalan Allah, lun tajalli Allah, lun kalan Allah lun lumpur wan kali. Itu ni kan drone kata wanita itu di Tuhan kan. Tajalli zati beda dengan tajalli wujudi. Yang istilah kita berangkat ke mana ke pergunungan nampak dapat harimau. Menunjukkan ada harimau. Kehati-hatian kita karena ada bekas tapak harimau. Tapi kalau langsung harimau turun di depan kita, itu dah rembah dulu, ini jentung.